Okey, inilah dia blok B. So ini apartment ya, blok B ya. So di parking, area parking. Ini bahagian parking motor. So yang unit ni dia tak ada lift, dia tangga. Kali. Okey. So ini dari pintu luar. Ni ruang tamu dia. Okey. So ini dapur. Ini tandas luar. Ni bahagian laundry. So ini tandas nombor 2. Okay. So bilik semua dekat sini lah. Bilik master, second and number 3 lah. So ni bilik master. Ada kipas lah, kipas dengan lampu. Alright. So ini bilik nombor 2. Ada kipas, kipas dengan lampu lah, basic lah. So ini bilik nombor 3 pun ada kipas dengan lampu juga. Okay. So ada grill. So ini keluasan bilik nombor 3. Ni bilik nombor 2 ya. Bilik nombor 2. Okay. Semua ada kipas siling ya. Kipas siling. Ini pun ada. Ini pun ada. So sekali lagi bilik air. Dia ada 2 lah. Ni satu. Ni satu bilik air. Lepas tu daripada ruang tamu ni, dia pergi dapur kat sini. Ini area dapur. Basic sinki. So ini tandas luar. So dia ada 2 tandas. 2 bilik air, 3 bilik tidur. Ini bahagian laundry lah, bahagian mesin basuh. Okay. So itu sajalah. Thank you.